Memang ada. Saya jenis lelaki yang ada kehendak. Tapi tak berani ke? Berani. Pasal apa tak tambah? Allah Ta'ala dah takdirkan macam tu. Jangan duk rosek-rosek lagi. Tapi Allah Ta'ala selamatkan saya. Kan? Daripada perkara yang tak diingini. Kan? Kiranya saya dah hantar wakil. Isteri saya memang telefon dia. Telefon perempuan tu. Kan? Dan perempuan ni bukan orang biasa. Doktor pakar. Doktor pakar. Dia tak kutip tepi jalan tu. Doktor pakar. Tapi Allah selamatkan saya. Kan? Ada orang yang bocor, dia masih ada suami. Ya Allah. Wah, jadi macam tu. Tak pasal. Sedap-sedap duk tidur, tutup pintu. Tong, 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 tong. Mana bini aku? Apa kita? Allah selamat. Ni kisah benar ni. Sungguh.